Bayangkan kalau anda ada seorang pembantu yang kerja 24/7, tak pernah cuti dan tak minta gaji. Itulah kuasa kecerdasan buatan atau AI untuk bisnes anda. Dan jangan risau, kita bukan cakap pasal robot-robot canggih, tapi alat-alat pintar yang anda boleh mula guna hari ini juga. Kalau anda seorang usahawan, saya pasti anda faham sangat perasaan ni. Daripada ambil order, urus marketing, sampai nak kena fikir idea produk baru, semuanya atas bahu kita seorang. Rasa macam tangan ada 2 je, tapi kerja ada 20 kan? Yelah, sekejap jadi tukang masak, lepas tu jadi juru gambar, tukar lagi jadi penulis iklan, accountant dan kadang-kadang runner penghantar barang pun kita juga. Memang boleh jadi sangat penat. Dan bila dah penat, kita mungkin terlepas pandang peluang-peluang penting untuk kembangkan lagi bisnes kita tu. Tapi macam mana kalau saya cakap, ada cara untuk ringankan semua beban tu? Jom kita kenali pembantu AI baru anda yang sentiasa bersedia untuk berkhidmat. Okey, jadi apa benda AI ni sebenarnya? Senang cerita, ia macam satu program komputer yang super bijak. Bukan magic, tapi satu teknologi yang direka untuk tiru cara otak kita berfungsi. Dia belajar, dia faham dan lepas tu dia bertindak. Jadi, macam mana dia buat kerja? Bayangkan dia ni macam seorang detektif yang sangat pintar. AI akan tengok data yang banyak gila dan cari corak-corak yang tersembunyi. Daripada corak itulah, dia boleh bagi jawapan, buat ramalan ataupun cipta sesuatu yang baru untuk anda. Sebenarnya kan, AI ni bukan lagi teknologi masa depan. Saya garanti anda dah pun guna setiap hari, cuma mungkin tak perasan je. Pernah guna ChatGPT untuk tulis email? Atau Canva untuk desain poster? Atau Google Lens untuk tahu nama pokok? Itulah AI tengah buat kerja. Baik, nampaknya anda dah faham asas dia. Sekarang, persoalannya, macam mana nak mula? Jom kita tengok pelan tindakan AI dalam 3 langkah yang sangat mudah. Intipastinya, AI ni tolong bisnes anda dalam 3 cara utama. Pertama, yang paling penting, ia jimatkan masa anda dengan buat kerja-kerja yang berulang. Kedua, ia bantu tingkatkan jualan. Dan ketiga, ia boleh kurangkan kos operasi. 3 faedah yang sangat besar untuk mana-mana usahawan. Okey, langkah pertama, jom kita settlekan bab konten. Kita semua tahu kan kerja marketing ni leceh. Nak fikir caption, nak design visual. Dengan AI, kerja yang dulu ambil masa berjam-jam, sekarang boleh siap dalam beberapa minit je. Cuba tengok beza ni. Sebelum ada AI, ungkapan caption kita ringkas je. Tapi lepas guna alat macam ChatGPT, tiba-tiba ayat kita jadi lebih power, lebih menarik dan buat orang rasa nak beli terus. Nampakkan beza dia? Ketara sangat. Dan kuasa AI ni bukan setakat pada ayat je tau. Anda dah tak perlu jadi pereka grafik profesional. Dengan alat macam Canva AI, anda cuma perlu type je arahan mudah. Contohnya, poster promosi spaghetti berbola daging dan boom! Rekaan yang cantik dah siap untuk anda guna. Bila konten dah power, mestilah akan ada banyak soalan masuk kan? Di sinilah datangnya langkah kedua, layan pelanggan anda. Kita tahu, jawab soalan yang sama berulang kali memang boleh ganggu fokus kita. Betul tak? Bayangkan soalan-soalan macam ni masuk non-stop. Dengan AI, anda boleh sediakan chatbot atau pembantu maya yang boleh jawab semua soalan lazim ni secara automatik, tak kira masa, walaupun masa tu anda tengah sedap tidur. Dan langkah ketiga, yang ni paling best kali. Guna AI untuk rancang masa depan bisnes anda. Ini bukan lagi pasal automasi, tapi dah masuk level inovasi. Fikirkan AI ni macam penganalisis data peribadi anda sendiri. Cuba bayangkan AI boleh tengok data jualan anda dan bagi tahu, nampaknya berbola daging keju paling laku pada hari Sabtu lah. Ataupun dia boleh kaji Google Trends untuk ramal apa trend makanan seterusnya. Jadi anda tak lagi main teka-teka. Semua keputusan anda dibuat berdasarkan data. Jadi, nampak kan, kita dah beralih daripada sekadar automasi kerja-kerja harian kepada inovasi yang sebenar. AI bukan je jimatkan masa, tapi ia buka minda kita kepada idea-idea yang kita mungkin tak pernah terfikir sebelum ni. Kesimpulannya, kelebihan AI ni memang sangat jelas. Ia uruskan kerja-kerja remeh yang membosankan tu supaya anda sebagai pemilik bisnes ada lebih banyak masa dan tenaga untuk fokus pada perkara yang paling penting, iaitu cipta produk yang hebat dan kembangkan jenama anda.
Tentu sekali, macam biasalah kan. Bila ada kuasa hebat, datang juga tanggungjawab. Persoalan penting untuk kita fikirkan ialah macam mana kita boleh guna AI ni dengan jujur dan telus untuk bina kepercayaan pelanggan, bukan sekadar untuk cari jalan pintas. Kita dah pun sampai ke penghujungnya. Jadi, persoalan sekarang bukan lagi boleh ke AI tolong, tapi apa yang anda akan cipta dengan semua kemudahan ni? Jom kita imbas balik pelan tindakan mudah tadi. Pertama, cipta konten yang gempak. Kedua, layan pelanggan dengan pantas. Dan ketiga, analisis data untuk cari idea baru. 3 langkah je. Pembantu baru anda dah sedia, hanya tunggu arahan. Teknologi ni betul-betul ada di hujung jari anda. Jadi, persoalannya, apa yang akan anda bina dulu?